Kak Ra, semalam saya belajar bab perkahwinan dalam Islam. Tajuk dia wanita yang haram dinikahi. Best tu tajuk perkahwinan. Misi kau dengan kawan-kawan kau tak tidur masa belajar kan? Pertama budak lelaki. Betul tak? Mestilah. Tapi kan saya tak faham. Boleh tolong ajar tak? Boleh je. Mana yang kau tak faham? Siapa sebenarnya golongan wanita yang haram dinikahi? Itu yang saya nakkan penjelasannya. Bab ni kena faham betul-betul. Kalau tersalah pilih, perkahwinan jadi tak sah. Bahaya tu. Okey, kau tengok skrin yang Kak kongsikan ni. Wanita yang haram dinikahi ni ada dua kategori yang besar, iaitu haram selama-lamanya, yang kedua haram sementara. Haram selama-lamanya maksudnya kita tak boleh kahwin dengan diorang ni sampai bila-bila, sampai kita mati. Ada 3 kategori pula, iaitu keturunan, yang kedua penyusuan, yang ketiga persemendaan. Siapa orang-orang dia? Okey, kita kena tengok satu demi satu. Kita tengok keturunan dulu Keturunan ni dia ada 8 golongan, iaitu yang pertama nenek, yang kedua ibu, nenek ke atas, ibu, kemudian anak cucu perempuan ke bawah, adik-beradik perempuan seibu, sebapa atau seibu, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki, ketujuh ibu saudara, dan yang ke-8 nenek saudara. Seterusnya penyusuan. Penyusuan ni ada 8 golongan. Siapa orang dia? Orang dia ibu susuan. Ibu bagi ibu susuan ke atas. Kemudian ibu bagi suami ibu susuan ke atas. Lagi yang keempat, anak-anak ibu susuan. Adik-beradik susuan. Anak saudara dari adik-beradik susuan. 7 adik-beradik ibu susuan, dan yang 8 adik-beradik bagi suami ibu susuan. Maknanya apa sahaja yang berkaitan dengan susuan tu memang tak boleh kahwin sampai bila-bila. Haram sebab yang ketiga tu sebab persemendaan. Persemendaan ni dia ada 4 golongan tau yang tak boleh kita kahwin sampai bila-bila. Persemendaan ni dia terjadi disebabkan perkahwinan. Siapa orang-orang dia? Iaitu yang pertama, ibu tiri ke atas. Kemudian ibu mertua. Yang ketiga, anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi. Syarat dia tahu. Anak tiri apabila ibunya dah disetubuhi. Dan yang keempat, menantu perempuan ke bawah. Jadi sampai bila-bila pun memang tak boleh kahwin. Suka ke anak menantu muda ke apa ke, memang tak boleh kahwin sampai bila-bila. Faham tak Aris? Golongan yang haram selama-lamanya tu yang dah dijelaskan tadi tu. InsyaAllah faham Kak. Haram sementara tu pula apa maksudnya Kak? Dan siapa orang-orangnya? Kalau mana-mana suami nak berpoligami, dia tak boleh kahwin dengan perempuan yang ada hubungan nasab, iaitu keturunan dengan isteri dia dalam satu masa. Sebabnya kalau dia nak berkahwin juga, maka dia kena ceraikan isteri dia. Okey, yang kedua, perempuan yang masih isteri orang. Ketiga, perempuan musyrik hingga dia memeluk Islam. Okey, kita dah belajar rukun nikah kan? Syarat sah suami dengan isteri mestilah Islam. Kemudian yang keempat, isteri yang ditalak 3 sebelum dia berkahwin, kemudian bercerai dah habis tempoh iddah dengan suami yang baru. Maknanya nak pastikan nak kahwin dengan janda ke, pastikan tempoh iddah dia selesai. Kalau tak boleh kahwin. Ramainya nak kena ingat. Sebab tu sebelum nak kahwin kena selidik dulu. Jangan kelojoh. Nak dirikan rumah tangga kena ikut proses yang Islam dah gariskan. Yelah kakakku sayang. Faham tak yang diterangkan tadi tu? Faham Kak. Tapi biasalah kena ulang selalu. Sebab ramai sangat tak diingatnya.